Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam kepada semua pengguna-pengguna mini car Sebi ya. Okey, dekat sini ada sebiji Sebi manual. Jadi Sebi ni dia dah leaking. Untuk cover gasket memang dah out. Jadi dekat sini saya cuma peringatkan lah yang mana yang tahu. Ni saya rasa benda ni tahu buat, ada yang tahu buat, ada yang tak tahu buat. Jadi yang tak tahu buat tu tanya-tanyalah. Dekat sini tengok seal plug terangkat. Jadi seal plug ni kalau nak pasang bubulah gam gasket sini sikit. Janganlah naikkan pengguna owner baru. Ini terangkat ni. Serius saya cakap. Out terus. Jadi intake untuk seal intake pun sama. Sekarang ni bila kereta hidup, minyak hitam tu bersepah kat sini. Dia kadang-kadang yang bocor sini, ada yang sini jarang lah biasanya. Tapi ini terlalu teruk ni, minyak hitam kita kena tengok. Dan satu lagi, kalau minyak hitam dah tukar, jagalah mileage dia. Janganlah nak tunggu lagi, lagi 100 km lagi nak tukar, jangan. Sepatutnya kalau ikut center, lagi seminggu nak servis minyak hitam, mileage sampai, tukarlah. Sekarang ni isu banyak top overhaul, clutch plate habis, dan juga AMT pun ada. Kat situlah isu dia. Jadi dekat sini, ini satu sejarah yang saya buka lah. Minyak hitam sekejap lagi kita cek. Lepas tu next part nanti kita akan cuci enjin lah. Buangkan minyak hitam ni bagi dia bersih. Macam tu je. Terbaik. Apa-apa Roger yang nak ni hantar kereta, apa-apa DM Om Zoro dulu. Terima kasih.